Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof mewakili rakan saya yang lain TS Muhammad Suhaimi bin Zakaria dan juga Cik Atirah binti Muhammad Suhaimi. EasyLapo dibina bagi menggantikan aplikasi online Canva dalam menghasilkan one page report di sekolah. Penciptaannya adalah bagi menyelesaikan isu jurang kompetensi digital dalam kalangan guru, khususnya dalam membuat laporan bergambar secara digital. Uniknya, ia menggabungkan pengaturcaraan PHP dan MySQL sebagai bahasa pengaturcaraan berdasarkan web dan pangkalan data. Sistem ini berfungsi sebagai pusat sehenti ataupun one-stop center bagi ketiga-tiga bidang di sekolah, iaitu bidang kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid. Ia mampu menjana laporan satu halaman secara automatik sehingga kepada proses cetakan. EasyLapo dapat mengurangkan kebergantungan kepada perisian berbayar luar seperti Canva. Tambahan pula, ia dibangunkan dengan menggunakan sumber terbuka yang menjadikannya ia memenuhi ciri sebagai cost efektif dan fleksibel sesuai dengan keperluan semasa dan menyokong dasar pendidikan digital serta konsep hemat dalam perkhidmatan awam. EasyLapo boleh dikomersialkan secara replikatif untuk digunakan oleh sekolah lain dengan sedikit pengubahsuaian dan terutamanya menyokong prinsip inovasi, mapan dan inklusif. Antara objektif EasyLapo yang pertama adalah menyediakan laporan bergambar digital yang lebih sistematik dan berpusat. Yang kedua, menyokong dasar pendidikan digital melalui pendigitalan sepenuhnya dalam pengurusan sekolah. Dan yang ketiga, memudahkan pemantauan dan pendokumentasian secara maya dan berpusat. Antara impak terbaik EasyLapo dalam pengurusan sekolah dan PDP guru adalah: yang pertama, mengurangkan beban tugas guru, menjimatkan masa, tenaga dan kos cetakan. Yang kedua, EasyLapo dapat membantu guru untuk lebih fokus kepada pengajaran dalam bilik darjah. Yang ketiga, EasyLapo dapat memperkasakan pendigitalan dan penambahbaikan berterusan berasaskan data. Yang seterusnya, ia dapat menilai keberkesanan aktiviti yang dilaksanakan, seterusnya menjadi asas kepada penambahbaikan seperti pengajaran guru. Yang kelima, membolehkan pihak pengurusan sekolah membuat perancangan program baharu yang lebih berimpak kepada kemenjadian holistik murid melalui pemantauan berpusat. Dan yang terakhir, EasyLapo boleh meningkatkan work-life balance dalam kalangan guru. Antara inovasi EasyLapo adalah ia menggantikan aplikasi online Canva yang tidak centralized dan tidak seragam. Yang kedua, pembinaan EasyLapo menggunakan PHP sebagai bahasa pengaturcaraan dan MySQL untuk pangkalan data adalah memudahkan dan sesuai dalam penghasilan aplikasi online. Yang ketiga, ia boleh diseragamkan berdasarkan kehendak sekolah. Dan yang keempat, ia bersifat user-friendly kepada guru yang kurang kompetensi digital. EasyLapo diharapkan menjadi pilihan kepada pengurusan sekolah maupun institusi lain dalam menghasilkan one page report secara digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.